Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat tahun baru di bulan Mei ialah tahun baru untuk video kita, untuk channel ni, sebab kita tak ada, belum ada video lagi tahun ni. Belum ada event. Okay, so hari ni kita dalam perjalanan. Kita nak pergi ke Betong, Thailand. Okay. Bila nak drive ke Thailand, kita perlukan insurans. Okay, jadi kita buat dululah kat sini. Dia jalan nak ke Betong ni ada je. But it was also fun last weekend. My friends.ได้แล้วถ้าลืมรหัสผ่านไปที่ information ด้านหน้าสุดถ้าว่าไปที่ information หน้าสุดเลยค่ะมันจะมีข้างๆป้อมตำรวจด้านหน้าสุดเลยใช่ก็จะจัดการให้นี่นะคนหลายคนก็มีขอดูลูกเลขบิดเป็นแหลมไหนคะอ๋ออันนี้tomorrow อันนี้ระดับอ๋อไม่ใช่มันต้องมีขวดน้ำแต่ว่า1 ลิตรไหมขวดน้ำกับแก้วน้ำค่ะได้บิมพิเศษคือแบ็คพาสปอร์ตแอนด์พาสปอร์ต20 มิลเสื้อไซส์ XL กระเป๋า1 อันเดี๋ยวดูสั่งดีร้านพี่ขอเคียร์โค้ดไหนครับโอเคไม่ใช่ของพี่เขาโอเคแค่นั้นโอเค7072โอเคบัตรประชาชนได้ไหมขออนุญาต Sorry you can scan QR code push okay yes have money
155. Okay. Yes, you can scan today now. Uh-huh. To finish run tomorrow. Okay. Okay. Today okay, tomorrow okay. Yes. Okay. Okay. QR code right taking right video. Okay. Yes. Just say. Right name. Okay. Back. Okay, finish. Okay, thank you. Okay. Okay. Okay guys, kita dah sampai di Betong. Cuaca hujan lah. Belakang ni tunnel, nampak? Betong Mongkolik Tunnel, tempat ambil rescue. Kita daripada sana. Okay, hujan lah, hujan. So, okay, tak apa. Jom. ตอนนี้เราเหลือท็อปร้อยอีก2 คนเท่านั้นนะคะท็อปร้อยอีก2 คนอันนี้ก็มีเป็นความภูมิใจสุดๆนะคะไม่มีรางวัลอะไร Masyarakat Muslim sini ramai. Jadi banyaklah makanan halal kat sini. Ni burger, pizza, fried chicken dan macam-macam lagi. Untuk event ni dia ada food festival at Betong. Bersempena dengan event yang ada ni. Nak tengok apa di sini. Guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, hari Ahad 1, 2, 3, 4 Mei 2025. Okay, D-Day untuk event kali ni, kategori Mist 20 km untuk Amazon Jungle Trail by UTMB. Okay, waktu sekarang pukul 4 pagi. Kita nak pergi ke starting line. Kita punya flag off pukul 5 pagi. Of course tempat ni belum mula lagi lah. Assalamualaikum. Good morning. Good morning. เรียนทั้งหมดถึง819 คนนะคะก็เป็นระยะที่มีคนสมัครวิ่งเยอะที่สุดค่ะ Ai quế đây. Quế. Nào cái tính. Okay. See you again.
Guys, look at the view. Kita datang untuk ini. Ni tak jual kedai punya. วิ่งเราเหนื่อยมากเหนื่อยกี่โมงมึงบอกกูนะวิ่งเหี้ยนะชันอยู่นะชันสั่น撸这下鞋。ได้ครับแต่ตรงนี้ก็สวยแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตรงนู้นมันโอเคหรือเปล่า Ni kompleks immigration yang kita masuk semalam. Cop pasport semua tu kira dekat sepadan lah. Tu border. Kita dah lepas water station 1 A1 Kapai Hulu kat sekolah. So dia distance about 9 something, 9 lebih lah, 10 gitu. So kita dah masuk nak sambung for the second segment. Meriah. PE per NAT Barai. Ui, penat ni. Macam mana ni? Ada kamera.
Posting kat mana ni? Come on. Thank you. Jangan tekan kan. Au. Alhamdulillah, sumber air. Tengoklah apa jadi kat kita. Mari kita mencuci. Orang lokal bagi free. Dia buat paip, dia tak paip. Dia bagi air, ada air. To finish this way.
Okay, kita dah keluar A2 water station checkpoint A2, nama dia Kongsi, kilometer 19. Okay, nampak dia kot. Tak tahu 4-5 km lagi kot nak habis. Tapi tak apa, walaupun begitu kita refill air penuh-penuh. Tengok kita attempt macam mana. Masa okey lah kan untuk first trail event 2025. Okay, terusnya. Thank you. Tengok guys, dia orang ni, dia belasah je. Dia kan je belasah berniaga tau. Dia bagi free je, tak jauh daripada water station tu. Dia nak terlibat jugalah dalam ni kan. Dia tahu lalu tempat dia kan. Dia letak baldi air. Ya itulah penting kot kat sini. Itu rasanya hotel sebelah tunnel tu rasanya.นี่นะจับมือห เย น่ อ อย ยินดีด้วยค่ะคุณชวพัฒน์ค่ะครับเมาอัลราซิสมาเลเซียCongrats Thank you. Apa tak? Thank you. Betul-betul izin atas kaca banyak izin uang luนะคะบนคืนกระจกละวางลื่นนะคะ Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Okay, macam tadi ngeri tak? Alhamdulillah selesai kita punya acara untuk Amazon Jungle Trail 2024 kategori Miss 20K. Jadi kalau tengok semalam total dapat dalam 23 km, EG dia 1100 1010 macam tu lah. Okay, dia punya ingredient dia, rempah ratus dia cukup kan, kita dapat semua. Tarmac, concrete, dirt road, trail, raw, semualah. Sungai sikit je anak sungai. Naik turun semua cukup, panas, sejuk. Boleh kata okey lah untuk kali ni okey. Kita tak pernah masuk di sebelum ni, tapi apa yang kita rasakan okey. Kalau tanya recommended ke tidak, ya, silakan masuk. Macam biasalah kan, kita buat video ni pun untuk ajar orang masuk kan. Okey, mungkin dia tukar, mungkin tak sama, tapi boleh expect lah kan apa yang ada
trail dia rupa macam mana kan, keadaan dia. Dan juga mungkin faktor cuaca kali ni dapatlah dapat kan, slide tak pernah kena lagi kan, slide macam tu kan. Bukan tak pernah kena lah, jumpa tapi tak seteruk itu. Alhamdulillah kita boleh settle kan, dapat handle lah benda tu kan. Okay. Jadi siapa yang nak cuba, boleh cuba try. Kalau tak nak 20, ada yang bawah rendah, tapi kita masuk ni nak semua kan. Buatlah, kalau tak nak ultra, buat yang 20 ni kan. Kalau nak cuba, nak cabar lebih, cubalah yang ultra jauh-jauh sikit kan. Itu saja buat masa ni. Jangan lupa like, share, komen-komen kan. Apa nak tanya boleh tanya. Subscribe, yang penting subscribe. Okay. Kita ada jumpa viewer kat sini. Terima kasih kan, dia kata dia tunggu video ni. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih buat anda yang menonton. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Signing off daripada Betong, Thailand. Bye. Okey, alhamdulillah selesai kita punya. Jaga-jaga masjid, jangan semua. Alhamdulillah. ลื่นนะคะระวังด้วยนะคะเดินระมัด